Bos kau kat belakang, kau tak nak bagi dengar sangat ni. Tak apa. Ayam cecah sambal pun. Boleh. Berapa kilo kau nak? Apa kata awak kahwin sajalah dengan saya? Last Kata word. kasih demi cinta yang ku. Itu kan lagu jiwa. Itu lagu jiwa. Salah. Demi masa. Demi cintaku padamu. Asal tu tak nak masuk. Okay guys, kepada semua sponsor out there, kalau korang ada produk untuk kita tunjuk, silakan kontak kita, DM kita. Kerana apa? Kita akan buat apa, Cik? Kita akan buat advertising untuk korang, kita akan buat promo video untuk korang, dan kita juga boleh buat review untuk korang. Yes, jadi apa korang tunggu lagi? Lupa aku. Jadi korang jangan tunggu lagi. Kontak kami sekarang, The Bubble Clan Podcast. Jangan risau kerana harga marhain guys. The Bubble Clan Podcast. Hi Clan, you are with us, the Bubble Clan Podcast, with our main sponsor, Faizal Muslim. Okay guys, Faizal Muslim is here. So if you got any property related question, contact me at 9388-0120. Yes, let's go! Selamat datang semua. Yeah. Apa khabar korang? Kami daripada Bubble Clan Podcast. Yeah, welcome to the show. Let's go. This is your boy Pan Mashima. Dan saya Ahmad. Hari ni kita ada segmen terbaru. Yeah, Kita nak main game, Ahmad. betul, check out. Kita akan enjoy ourselves dengan permainan pada malam ini, di mana kita sedang pun buat TikTok live. Betul. Di mana korang boleh saja setiap kali kami pergi ke live, boleh join in the fun. Dan it will be recorded as one of our episode guys. Jadi tunggu apa lagi? Silakan. Dan kita akan bermula sekarang juga. Let's Ya, go. betul. Wow. Segmen terbaru lagi daripada Bubble Clan Podcast. Yeah. Macam-macam idea nak terkeluar Ahmad. Betul, check up guys. Jadi kalau suka apa yang anda lihat, jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial kami, seperti Betul, di check out. IG, di YT, di Sporty, di FB, dan paling penting join kami di Tally to join Bubble Clan dalam Bubble Clan Podcast. Kita akan update semua episod terbaru dan juga merchandise daripada kami di Bubble Clan Podcast. Okey, dan kita tanpa membuang masa Pat, Yo. pada malam ini kita akan hiburkan hati sendiri. Wow. Okey, dengan permainan yang aku rasa kita suka juga tengok dulu di TV. It's just kita nak bagi satu, orang kata tu, peringatan bahawasanya game ni yang kita nak main ni bukanlah daripada kita. Bukan. Okey, kita dah selalu tengok kat TV, Betul. show. Kita nak try sendirilah as a contestant apa rasa dia. Yeah. Okey, dan kita perlukan korang-korang yang berada di live TikTok. Selamat malam semua. Terima kasih semua untuk korang join in the fun for the second game. Tapi yang game yang pertama yang kita akan mainkan, simple, yang mana korang selalu nampak kalau komedi show yang kat luar sana, kalau korang minati, korang mesti tahu game apa yang kita nak main. Game apa yang kita nak main? Yang mana satu yang pertama sekali kita main? Yes. Yang ada di depan mata ni? Yeah. Ini adalah dipanggilkan sebagai Bubble Spontan. Bubble Spontan. Yeah. Let's go. Okey, jadi aku akan terangkan pasal game ni. Kita ada dua situasi. Situasi satu dan situasi dua. Ahmad akan memilih situasi tersebut. Aku pun tak tahu yang mana satu dia pilih. Dia pun tak tahu lagi. Jadi bila Ahmad dapat situasi tu, dia akan menceritakan dalam jalan cerita tu, dia akan melakonkan situasi tersebut, dan aku akan menjadi watak yang menjawab segala soalan-soalannya. Dan jawapan tu cuma ada di depan meja je. Yang mana Pat dah pun tuliskan betul. di kertas-kertas yang akan dipilih secara spontan, di mana kita dua akan berlakon di layar perak. Yang kepada director-director di luar sana, producer-producer, kalau tengok kami berbakat, memang kita berbakat. Jadi kalau korang tersalah nampak kita berbakat, memang kita berbakat. Betul. Korang pilihlah kita untuk pelakon-pelakon yang kaku di TV anda itu. Wow. Yes. Okey Ahmad, tanpa membuang masa, situasi yang mana satu? Di sebelah kanan ke atau di sebelah kiri saya? Okey, bermulanya Bubble Spontan. Akan ku pilih Mana? di sebelah kanan, silakan. Kanan Okey dah. Aku tak tahu benda apa.
Ahmad akan buka dan dia akan cakap Okey, Mat, ceritakan kepada semua situasi apa yang ada kat tangan kau ni. Okey, situasi yang pertama berbunyi begini. Telefon kedai kereta minta extend date payment sebab tidak cukup duit. Okey, jadi Ahmad akan telefon kedai kereta, aku jadi kedai kereta, Ahmad jadi tukar yang nak minta extend tu. Okey, boleh? Jadi jawapan semua ada kat atas meja ni. Aku akan ambil, tak tahu apa benda jawapan dia. Faham. Okey, jom. Okey, 3, 2, 1. Let's Bubble go. spontan. Let's go. Macam mana ni, aku dah hujung bulan ni, tak cukup pula nak bayar. Kolatan lah. Minta dia tangguh pun cantik. Bismillah, cubalah. Sorry, aku bukan kira tadi nombor dia banyak tau aku dial. Kira kan korang tahu aku bukan dari Singapore. Overseas. Okay. Hello. Hello, Atan lah. Atan, Michael lah. Tan, gua punya kereta Jaguar, lu masih ingat kan? Gua bayar kat lu kan? Itu bukan masalah saya. Oi, aku belum cakap dia dah tahu ni Atan ni. Macam mana boleh tahu Dia pakai barang apa ni? Aku cuba lagi. Tan, gua tahulah bukan lu punya masalah lah. Tapi Tan you hari ni good mood kan tak? Hari Raya lambat lagi bang. Niatan macam tahu je apa aku nak cakap ni. Tak apa, kita test lagi. Betul Tan, tapi gua punya Hari Raya lagi 2 minggu Tan. Tapi Tan, you rasa kalau bulan ni ada sempit sikit, kalau I tak bayar bulan ni, I tangguh bulan depan boleh tak Tan? Tolonglah, kita kawan-kawan mah. Kalau apply dapat lah. Baik pula dia ni, macam mana ni, sekejap dia fikir lain, sekejap dia cakap lain ni. Baik pula, dah okey lah tu kan. Jadi boleh lah Tan, aku bayar lu bulan depan boleh lah Kau ingat ni kedai mamak. Alamak, Jenny apa ni, skizofrenia ke apa ni, sekejap okey, kejap tak okey. Aku dah agak dah Jenny, mesti dia kenakan aku punya ni. Tan, kedai mamak tak ada Tan, tapi lu Cina kan, kedai Cina ada. Muka you pun berseri-seri mah. Macam itu kat depan itu you punya patung ada main pak seri, you hati baik punya. Jadi Tan, boleh tak Tan, 1 bulan je saya minta tangguh. Saya ada tight sikit lah. Itu hari tu saya punya family ada mau bayar beli gudang lah, 1 gudang. Jadi saya bukan tak ada duit punya orang, ada duit. You pun tahu apa. Jadi cuma I minta tangguh sebulan lah. You hati baik punya orang, mesti boleh punya kan Tan? Kalau macam ayam cecah sambal sedap ni. Alamak, ini dah kira rasuah ni. Macam mana ni, dia dah berbuas ayam. Boleh Tan, boleh Tan. Aku tahu ni agaknya bos kau kat belakang, kau tak nak bagi dengar sangat ni. Tak apa. Ayam cecah sambal pun. Boleh. Berapa kilo kau nak? Apa kata awak kahwin sajalah dengan saya? Macam kita. Wow. Macam kita lagi game ni guys. Wow, itu dia guys. Wow. That was a good one. Wow, unexpected Wow, unexpected answers. Wow, best. Kita yang main ni best part Wow, Clan, baru. what do you guys think of the new game yang taklah baru korang nampak dipermainkan oleh orang-orang di luar sana, tapi kita ingin mainkan dengan cara kita sendiri, The Bubble Clan. Dan wow, aku rasa it's a good result. Syuk, aku rasa tadi kita dapat buka minda kita dapat berfikir lebih lama kan. It's a good practice for our mind actually. Wow. Dia punya jawapan-jawapan dia tu boleh kena tak? Ada yang kena, ada yang tak kena. Betul, aku tahu. Jadi minta rasuah ke apa? Rasuah ayam cecah chili sauce. Macam aku cakap tadi, aku tak tahu apa yang aku tulis. Aku dah jumble up everything kat atas meja. Nice. Jadi ni semua secara spontan. Ahmad buat tadi lakonan dia pun secara spontan. Baik aku pelakon. Bagus. Aku budak drama je. Nampak macam memang orang siapa tak selalu bayar kita ni. Experience lah. Tapi kita Jaguar tu pun betul lah. Aku pakai sengkit memang. Kita bertanya pendapat daripada TikTok live kita. Macam nak game tadi. Korang happy? Okay? Clan, macam mana Clan di TikTok live kami pada malam ini? Macam mana kita punya game tadi? Korang enjoy tak dengan kita? Silakan. Okay, kita ada suggestion sini. Next time
viewers boleh submit line untuk korang for the segment. Okay, boleh. Cantik. Boleh juga. Yes, Jadi lagi cantik. kita tak tahu apa benda yang dia hantar kan. Jadi apa jawapan yang patut aku cakap sini. Cantik. Wow, game yang pertama yang sungguh aku rasa challenging dan aku rasa happy. Kita nak dapat try main gini. ada orang nak try sini. Kita ada satu situasi ni. Okay, aku pula berlaku situasi. Engkau jawab daripada apa yang dekat live punya TikTok, diorang kasi apa answer, kau jawab. Aku takkan tengok live. Boleh, tapi dia punya delay tu yang aku takut. Oh, delay Ah, Takut delay nombor. correct. Jadi susah pasal kita tengah recording. Kalau kita buat live aja boleh. Okay, tak apa. Okay. Kita ada siapa ni? Kena cepat. Okay, pada nombor consultant dengan ni. Okay, tak apa. Lain kali kita try. Okay, lain kali kita try. Okay guys, thank you so much. Jadi kalau korang suka dengan apa yang korang tengok ni, korang silakan nanti next time korang submit 10 lines. 10 lines to our DM to our DM. TikTok, Yes. to our Instagram, di mana line korang tu nanti kita sebelum kita buat game ni kita akan cakap, okay, ini 10 line adalah kiriman daripada our clan yang bernama bla bla bla. Jadi bila korang dah tengok ni, sekarang siapa yang ada kat TikTok live sekarang ni, nanti kita main game ni lagi sekali dalam episod seterusnya. Korang standby dulu. Okay, kita cuba buat lah satu untuk Kita try, permintaan di live Okay TikTok lah. ni. Kita tak nak hampakan our clan tonight. Boleh. Okay, kita jadi bagi. kau, Mat, kau akan baca jawapan daripada live. Okay. Aku baca situasi apa yang kat sini. Okay, boleh? Okay, so this is the second situasi. Okay guys, dengar kita akan bermainkan round 2 dengan our live TikTok audience. Okay, silakan live TikTok audience standby dan fastest fingers first. Korang kena cepat. Okay, silakan. Alright, bubble spontan. Silakan. Situasi kedua. Telefon operator sebab internet slow. Slow di rumah. Okay. That's the situation. Telefon operator kerana pasal internet slow kat rumah. okay, sekarang aku macam tadi juga Aku tapi berlakon, kau pula jawab. Okay, aku tanya soalan. Okay. Okay. Jadi kau kena tengok live TikTok, bukan aku. Tak, kau yang kena tengok live TikTok. Kau kena jawab. Aku tanya soalan. So kau tanya. Okay, kita ambil 6 jawapan lah daripada live TikTok. Okay, kita try. Okay, come on guys. Aku tanya soalan daripada kau. Aku yang berlakon. Okay, so aku call lah. Okay, silakan. Okay. Alamak, leceh lah. Nak main game tak boleh. Dia punya internet punya slow. Nak kata tak bayar, aku dah bayar apa. Ni mesti kau nak kena marah lah ni line punya di telco ni. Alamak, geram aku. Apa nombor dia? Atut. 4 digit je lah kan. Hello? Tidur aku. Hello. Hello? Welcome to Star. Hello, apa kau lambat sangat lah angkat? I ada masalah lah. I baru angkat ni line tau. Tapi sekarang I punya internet banyak slow. Apa salah? Kenapa banyak slow ? Semalam jiran aku park kereta. Jiran kau park kereta? Tak ada masalah, jiran kau park kereta. Dia bukan park kat kapak aku. Apa kena mengena dengan internet aku slow ni? Sekarang ni aku nak main game. Kau tahu tak, aku dah level last final ni. Kalau aku kalah, siapa nak pergi jawab? Siapa nak jawab? Okay, bil bulan lepas dah bayar? Bil bulan lepas ni, masalahnya bulan ni aku baru pakai. Jadi bulan lepasnya tak tahu orang lain yang pakai, bukan aku yang pakai. Jadi yang masalah aku tengah buat sekarang ni, benda yang sekarang ni, kalau line aku ni kalau tak ada, besok aku ada meeting dengan bos. Kalau bos aku tanya kenapa aku tak masuk meeting, aku nak jawab apa? Esok lunch dekat Jepun. Wow, lunch kat Jepun. Baik. Kau ingat tu Jepun tu dekat. Aku boleh naik MRT tu sampai kat Jepun. Bos aku kalau buang aku kerja, aku nak kasih anak bini aku makan apa nanti? Kau jawab. Aku nak kasih makan bini apa? Dah check tu tikus? Tikus? Tak ada. Dia tak ada tikus punya. Takkan aku nak kasih anak bini aku makan tikus. Agak-agak lah kan. Apa ni? Sekarang aku tak tahulah. Korang boleh datang tak? Datang sini rumah aku, bikin balik aku internet. Pasal aku urgent lah. Okay. Bye besok. Tak ada. You find Skibidi toilet lah. Skibidi toilet? Tak ada. Aku bukan nak pakai internet Skibidi toilet. Masalahnya sekarang sebelum aku rembat kau masuk dalam toilet ni, aku dah bayar mahal ni internet. Aku nak tanya kau, boleh datang tak boleh datang malam ni? Okay, harap-harap sekejap lagi hujan. Okay, dah habis. Wow, thank you Glenn. Itu dia game yang kedua kita main. Wow, jadi.
Wow, thank you so much. Tadi kita cuba buat Waalaikumsalam. bubble spontan di mana kita live interaksi bersama dengan the audiences dari our TikTok live. Jadi korang kalau suka dengan apa yang korang lihat, dengan apa yang korang dengar, silakan nanti the next one korang boleh saja join in our live TikTok di mana kita akan bermain game dengan korang, the clan out there. Betul. Dan untuk membinakan semangat kami dan juga untuk orang kata tu berkomunikasi dengan anda semua di luar sana supaya kami kekal abadi. Wow. Jadi kalau korang suka dengan apa yang korang lihat ni, jangan lupa untuk follow kami. Share semua media sosial kami. Dia ada di YT, di Sporty, di IG. Dan juga important, join kami di Tally dan dapatkan terbaru BBH Bubble Bucket Hat yang berada di pasaran hanya dengan harga $30 saja. Hai, korang ada bisnes? Ada HBB? Dan ada type budget untuk promo? Tunggu apa lagi? Kontaklah kita ada Bubble Clan. Kita ada macam-macam package untuk korang. Yang mana bisnes besar, bisnes kecil, semua kita boleh layan guys. Jangan takut, harga marhain. Kita boleh discuss macam mana nak bayar, berapa nak bayar. Semua kita boleh buat. Tunggu apa lagi? Kontak kita sekarang, The Bubble Clan Podcast. Yeah. Kita nak main game seterusnya ke, Mat? Okay guys, stand by kerana ada hadiah lagi daripada semua yang sedang live di TikTok live. Oh, yeah. Kerana permainan yang kedua yang berbeza dengan apa yang tadi kami mainkan. Betul. Tadi kami cuba berlakon. Tapi kali ni kita kena lagi kuat, Pat. Kena buat apa Kenapa? Kita dua kan sekarang dah jadi penyanyi. Oh, betul. Kita dah digelar artis Singapura. Yes, lagu kita dah dicalonkan dalam Grammy Awards pada tahun 2034. Shh, oi, orang tak tahu. Jangan cakap dulu. Tak boleh tahu Nanti kena tembak. Alamak. Okay guys, game yang seterusnya yang akan kita main adalah sebuah game di mana korang di live TikTok, korang boleh turut serta. Betul. Kita akan adakan satu, orang kata ni apa tu Pak kita katakan title apa macam mana? Aku akan jelaskan dulu. Okey, silakan. Okey, game ni dipanggilkan korang kasih kasih apa pula? Korang kasih abjad, kita nyanyi. Yes, kira alphabet. Jadi game ni di mana nanti kita bilang okay guys, next episode pula. Next letter daripada korang. Korang letak kat ruangan komen S, A ke P ke, di mana aku dengan Pat kita akan nyanyi dengan tema pada malam ini adalah lagu Jiwang Rock Karat. Alright, lagu Jiwang Rock Karat guys. Okay, korang kena ingat Jadi korang cuma kasih kita letter je. Kita akan tengok daripada TikTok live ni. Letter apa, kita akan nyanyikan daripada letter tersebut. Yes, kalau letter dah okay, second round kita akan buat apa tau? Perkataan. Baik. Okay, kita cuba guys. This is Bubble Spontan. Let's go. Korang stand by di live TikTok. Huruf yang pertama. Huruf pertama daripada Hanis Cina. Kita kasih B lah. B. Pat, silakan. Dua line lagu B. Bila cinta didusta. Alamak, dia dapat. Cantik. Teruskan. Hati mula gelisah. Yeah. Hilang kekasih hati. Hidup jadi merana. Okay, B. Cepat. Bila rindu Tak. ku sambut namamu. Dusta. Bila rasa gelisah terasa. Okay, letter seterusnya daripada Mizika. C. C-I-N-T-A-K-I-T-A. Satu rasa. Sambung. Coba kau disikan ada cinta lalu. Kelau dah. Okay, next letter. Okay, next letter. R daripada Caca Danish. R, letter R. R. Rama. Itu bukan Rajiwan. R. Okay. Rindian ni kekasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Rindu. Alright. Cantik. Rindunya. Macam dadu lah. Okay, next letter. Next letter. Okay, R dah habis. R tadi lagi apa? O daripada nama kau satu. O Orang kita. Lagu jiwang. Oh, kamu baik kan? Itu lagu title.
Dia kasih Oh mak ai betul. Oh, okay. Oh lagu jiwang Oh guys, tolong guys. Oh, apa guys? Sangkut ni. Okay, 5 4 3 2 tak boleh 1 0. Okay guys, itu dia. galau tu. Not bad. Wow, itu dia game yang pertama dah pun kita mainkan. Berpeluh je. Apa lagu tu? Best lah korang. Macam mana? Korang suka tak? Macam game kedua kita, korang bagi letter, kita nyanyikan. Cantik. Itu dia. Jam okay, habis. Pat. Semua dah start masuk lah. Kasih letter ni. Banyak kasih letter. Okay, dah. Tak apa, stop dulu. Kita layan dulu kerana kita buat recording. Okay, right. Okay guys, thank you so much. Itu dia game yang pertama yang telah pun kita mainkan tadi dengan the live TikTok yang kami adakan pada malam ini. Thank you so much for your contribution guys. Okay, kita akan cuba lagi. Kita pergi round 2 of Bubble Spontan. Okay, di mana kita akan tukar sama letter lah. Kita main sama letter. Letter of the alphabet ataupun word lah. Try word. Kita main word lah. Kita try main word. Okay, kita try word guys. Ni kali korang bagi satu perkataan. Okay, dan kita cuba nyanyikan. Dua rangkap lah. Masih jiwang lagi Masih lagi. Masih jiwang. Okay guys. Bertemakan jiwang rock kapak. Silakan bermulanya Bubble Spontan round 2. Let's go guys. Let's go. Word apa? Jika ada kesilapanmu, maafkanlah diriku, oh sayang, dan izinkan aku bertanya, mengapa kau berubah hati? Sila. Jika kau melihat aku begini, betul ke? Tubuh dan keringat membasah bumi. Ada ke? Di penjara. Adalah. Okey, boleh. Ada. Okey, daripada Caca. Andai dapat ku mundurkan putaran dunia. Betul. Ingin ku ubah semula. Alamak, aku yang tak dapat. Kata-kata dan tingkah lakumu. Okay, kita buka. Andai dipisah. Lama. Laut dan pantai. Pantai je. Okay, lagi. Musnahlah ilham, hilang pedoman. Okay, Anis nak kasih erti. Lagu jiwang erti. Tak dapat. Okay, tak apa, kita ada 3 chance lah. Okay, back to paranormal. Kita Aku yang kehilangan dalam diri sendiri. Tu lah. Okay. Aku yang masih di taman ini mencari bunga mawar berduri, ku sangka madu racun berbisa, itulah hakikatnya. Wow. Okay, next. Lagi apa dia? Masih Anis nak kasih masih. Masihkah kita bermadu di awan pepohonan? Pepohonan kau. Masih terselah ayunya wajahmu walaupun marah. Okay, next. Masih next. Mimpi. Mana dia starting mimpi? Mimpi apa geng? Mimpi. Starting tak ada mimpi dia. Mana dia mimpi starting? Ada ke? Mimpikan aku. Mimpi. Tak ada. Rintihan yang menjadi ada ke? Nyata. Betul mimpi ke? Yang hilang daripada band Right Blowers. Wah, aku tahu dia blow ni. Asal boleh. Sekejap.
Sejakku. Apa sih? Salah. Sejak gurau. Sejati sial. Sejakku mengenali dirimu. Aku hafal. Hatiku. Kau tahu betul? Ada. Aku nak nyanyi tu kau sejati. Sejak Kenapa orang ketawa tu? Macam mana dia kau sejati? Sejak Sejak ada tak ada? Sejak pertemuan dulu. Mana dia? Dia besar dia sekarang, Mat. Okay, last one. Kita take last one. Okay, last siapa ada last? Okay guys, last. Come on. Last Caca one. kasih demi cinta yang ku. Itu kalau kejiwa. Itu kalau kejiwa. Salah. Demi masa. Demi cintaku padamu. Asal tu tak nak masuk. Ku korbankan jiwa dan raga. Sambung. Ke bulan, ke bintang, kejora. Okay guys. Yeah, itu dia guys. Thank you. Wow. Thank you for the interaction pada semua yang dah kasih, dah join in. Hanisina, Caca Denny, si Katora tadi, Mizika. Wow. Thank you so much for joining in. Paranormal Consultant semua. Okay, kalau korang suka dengan apa yang korang lihat ni, jangan lupa untuk follow kami. Sekali lagi, di episod yang terbaru ni kita buat is called Bubble Spontan. Dan juga korang bagi letter, kita nyanyikan. Yes guys, ini adalah sebuah lagi segmen terbaru lah. Kita cuba yang buat yang terbaik untuk korang di clan di luar sana yang dah bagi sokongan sejak 2 tahun lepas bila kita mula bertapak di dalam industri podcasting ni. Dan kini kami digelarkan sebagai the full time podcaster, kata orang tu kan. Jadi kita akan buat ni yang terbaik untuk korang the clan out there. Di mana kita inginkan Acik cepat-cepat pulih dan untuk kembali bertiga kami. Kerana banyak lagi idea yang akan kami ungkirkan, yang akan kami keluarkan, yang akan kami lukiskan untuk anda semua di luar sana. Kau rasa bila-bila Acik boleh sembuh? Aku rasa insyaAllah secepat dia mungkin. Jika bukan hari ini, mungkin minggu depan. Jika bukan minggu ini, mungkin bulan depan. Okay guys, itu saja daripada kami. And signing out, saya Ahmad. And this is your boy Pat Mashima. And we are from the Bubble Clan. Take care guys. The information provided in the Bubble Clan podcast is for general informational purposes only. The views and opinions expressed in the Bubble Clan podcast are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or individual mentioned.